Nak menukar absorber kereta korang tapi tak tahu nak pilih OEM ataupun absorber heavy duty? Jom aku tunjukkan perbezaan dia. Kat sini kita ada KSW S Plus, absorber heavy duty, dan ini pula absorber OEM spec. So kalau korang tengok absorber OEM dengan KSW sama je dia punya design dia, sama tinggi, sama bentuk. So kalau korang tukar absorber korang kepada KSW S Plus ni, KSW S Plus tak akan menyebabkan kereta korang low weight. Yang melow weightkan kereta korang adalah Sprout Spring. Okey, jom kita tengok perbezaan dari segi rebounds pula. Okey, kita pergi tengok kepada yang OEM spec. Kita try tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so kalau korang tengok dia naik agak slow kalau kita comparekan dengan yang KSW S Plus. 1 2 3 4 5 6 7 8 dia lebih laju. Okey. So kalau kita tengok pula untuk yang bahagian absorber belakang, sama juga OEM yang ni, KSW yang ni. So tinggi sama, material pun lebih kurang, tapi absorber heavy duty ni lebih lasak, lebih selesa untuk dipandu untuk perjalanan jauh dan juga untuk membawa buatan yang lebih. So kalau korang nak milih absorber, korang pilih yang mana? Kalau tanya aku, mestilah KSW S Plus.